Hai Desa di sini. Saya nak ulas sikit mengenai posting Fuzia Saleh, Setiausaha Agung PKR. Di mana dalam posting beliau itu ada menulis, saya ada anak 5 orang dan kami akan mengundi harapan. Maksud dia kat situ yang apabila dia berjumpa dengan orang-orang di Johor lah. Saya rasa dia berada di Johor. Jadi penduduk di situ mengatakan yang dia ada 5 orang anak dan anak-anak dia ini akan mengundi harapan. Saya rasa macam biar betik. Ini ayat orang muda lah tuan-tuan. Biar betik bang. Kan betul ke kan? Yang saya tahu ramai yang nak mengundi bersama. Kalau kita melihat senario. Jadi semalam saya ada juga masuk dalam live Jelajah Kancil di Kota Baru. Jadi saya seperti biasa saya akan beri salam. Tiba-tiba adalah orang yang mengenali saya. Ramai yang mengenali saya di SA. Oh, di SA dah masuk. Jadi adalah komen-komen yang positif. Majoritinya positif. Sebab yang masuk dalam Jelajah Kancil itu memang semuanya orang-orang yang positif. Ceplos-ceplos ni dah tak masuk lah tuan-tuan. Kalau masuk memang dia kena bedai. Okay. Jadi komen-komen yang menarik bagi saya. Jadi isteri saya pun dia ada menonton orang kata apa, jelajah live Kancil di Kelantan. Pada ketika itu Datuk Seri Rafizi Ramli yang memberi ucapan. Jadi dia melihat ada satu komen yang mengatakan di SA kalau di SA turun nanti kami sekeluarga akan berjumpa dengan di SA. Fuzia Saleh. Lain macam tu. Kami sekeluarga kalau DSA turun di Johor, kami akan berjumpa dengan DSA. Wow. Fuzia Saleh. Saya bukan Timbalan Menteri KPDN. Dan saya juga bukan senator. Dan saya juga bukan Setiausaha Agung PKR. Saudara-saudari Dr. Fuzia Saleh lah. Jadi apabila beliau mengatakan yang beliau pergi ke satu kawasan di Johor ini, orang begitu teruja dengan Pakatan Harapan, teruja dengan PAs. Saya rasa macam beliau ini tidak mengikuti perkembangan media sosial. Saya pasti tuan-tuan, kalau tuan-tuan pasti komen-komen yang mengomen di Facebook beliau itu 99.9% memberi input yang negatif. Alah, Fuzia Saleh dia cakap apa pun tuan-tuan, dia akan mendapat input-input yang negatif lah. Kerana bagi saya, apa yang dicakap oleh Fuzia Saleh itu tidak melambangkan senario pengundi-pengundi, khususnya pengundi-pengundi Melayu, pengundi-pengundi muda dan pengundi-pengundi daripada PKR yang kecewa dengan apa yang berlaku terhadap PKR, khususnya orang-orang yang lama, orang-orang yang berjuang untuk Anwar Ibrahim. Walaupun mereka bukan ahli, ada yang menjadi ahli, ada yang hanya menjadi pemerhati daripada luar, tetapi mereka menyokong perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehinggalah beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Semalam saya ada berjumpa, ada satu perbincangan dengan sahabat saya, seorang memang pakar ekonomi dan seorang lagi adalah seorang otai reformasi, orang PAS dulu, bagaimana mereka daripada ahli PAS apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, mereka mengubah persepsi mereka dalam memperjuangkan ketidakadilan yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau ini adalah orang yang dikenali di antara reformis-reformis yang berjuang walaupun tidak dapat apa-apa imbuhan, tidak diberi jawatan, tetapi bagi mereka itu adalah satu kepuasan. Dan yang paling menarik itu apabila beliau mengatakan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selepas PRU yang ke-14, beliau akan membotokkan kepala beliau dan berpuasa sunat selama 3 hari. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri selepas PRU yang ke-15. Beliau mengotorkan janji tersebutlah. Dan sekarang Fuzia Saleh, aku nak abang dekat hang, beliau tidak lagi bersama dengan PKR. Beliau bersama-sama dengan Parti Bersama kerana beliau menjanjungi
mengikuti perjuangan Datuk Seri Rafizi Ramli kerana beliau menganggap inilah orang yang akan membawa parti PKR ke satu parti yang hebat. Malangnya itu tidak berlaku. Jadi beliau mengambil keputusan untuk bersama-sama dalam perjuangan Rafizi Ramli dalam membina Malaysia barulah. Sebab itu saya mengatakan orang-orang PKR, orang-orang lama, mereka sepatutnya dah berehat tuan-tuan, tetapi mereka mengambil keputusan untuk bersama-sama berjuang untuk mewujudkan satu dinamik politik yang baru bagi generasi muda tuan-tuan. Ini bukan lagi politik untuk pemimpin-pemimpin dinosaur. Dinosaur ni dah lama-lama tuan-tuan. What the hell man? Cewek sekarang putih. What the hell? Kalau lagi aku mencarut jadi susah pula. Tak adalah, saya melawak je tuan-tuan. Kadang kalau kita nak bercakap slow nanti tak syok, tak ada melawak, nanti orang tak dengar pula. Jadi berbalik kepada Fuzia Saleh, anda harus melihat sentimen. Ramai dah keluar PKR, tetapi anda masih mempertahankan yang hanya 1,000. Weh, ya betul. Kenapa anda tidak komen satu posting daripada Parit Bunta di mana beramai-ramai berduyun-duyun ahli-ahli PKR yang memegang jawatan di dalam AMK, dalam cabang, dalam wanita telah mengambil keputusan untuk keluar. Tadi pun ada dalam Facebook, cabang mana saya kurang pasti, telah mengambil keputusan keluar parti. Ada seorang sahabat saya di Kulim, Awang Teh, juga mengambil keputusan yang berat untuk keluar parti. Tetapi macam biasa, PKR khususnya dalam apps Adil itu tidak berkata benar tuan-tuan. Mereka mengatakan dah lah baru 1,000 cai tuan-tuan. Mereka tak tahu yang di bawah ini pengundi-pengundi Melayu, saya pasti mereka akan menolak PKR di PRN Johor nanti. Ya. Sebab pengundi Cina ni dia ada 50-50 tuan-tuan. Kita harus bagaimana kita nak mencaknakan pemikiran mereka supaya undi yang diberikan kepada parti bersama ini adalah lebih hebat dalam membawa aspirasi kaum-kaum Cina. Ini kena faham tu tuan-tuan. Jadi apabila Fuzia Saleh mengatakan 5 orang anak saya akan mengundi harapan, saya rasa anda jangan tertipulah. Mungkinlah mereka kata kat anda tu sebab yalah kan, ni Bok Mai tu apa nama, yang dalam bank tu segala bakur rahmah, segala rahmatul aliman, betul ke saya sebut? Tak tahulah yang tu geng-geng PKR, geng-geng amanah. Yalah, bila pemimpin daripada PKR ni datang, takkan pun nak kata kami tak mau undi apa. Come on sarjana. Itu yang saya kata kadang saya melihat tuan-tuan, saya orang yang berkata benar. Kalau benda itu putih, putihlah. Kalau benda itu hitam, hitamlah. Itu disebabkan seorang sarjana ini jangan menggunakan kesarjanaan mereka untuk menjilat, untuk membodek, semata-mata untuk mendapat pangkat profesor, profesor madya. Jadi entah dari mana mereka ini timbul, mengatakan yang berbagai macam terhadap saudara Rafizi Ramli, kononnya dia seorang menteri yang gagal, whatever lah tuan-tuan. Jadi buat Fuzia Saleh berpijaklah di bumi yang nyata. Cai betul dia sih. Sebenarnya saya ni dah memang tak suka cakap buat Fuzia Saleh ni. Bagi saya nothing great about her lah. Nothing great about her. Really tuan-tuan. Beliau pun dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi beliau memainkan peranan. Kalau kita tengok cara hubungan, cara body language, cara beliau bercakap, bukan secara organik. Anak muda lari tuan-tuan. Anak muda kalau nampak dia, siapa dia makcik ni? Poracit dia kata. Apa pun keep on going Fuzia Saleh. Kita akan tunggu pada PRU ke-16 ini, di mana kawasan yang anda ingin bertanding. Well, di mana? Cai.